tu tak termasuk kawasan Anthony Lok, tuan-tuan. Anthony Lok kalah di Cenah. Anthony Lok kalah di Cenah. Saya memang suka dia kalah di Cenah sebab dia memang kuat cakap besar, tuan-tuan. Betul tak? Dia cakap besar. Lepas itu, Ini kali you all memang sepakat mahu buat saya jatuh. Saya tidak akan berputus asa. agak orang kita tidak complacent dan selepas itu kita usahakan untuk kita menang PRU 16, tuan-tuan. Supaya kita tolaklah Anwar Ibrahim ni, tuan-tuan. Anwar Ibrahim ni dah tak boleh lah. Tuan-tuan nak ke dia jadi PM lagi, tuan-tuan? Tak nak, saya pun tak nak lah. Itu di peringkat persekutuan. Kita dah berjuang di Johor, di Negeri Sembilan dan kemudian Melaka. Tapi saya nak cerita sikit dekat negeri kita ni, tuan-tuan. Negeri kita di Selangor ni, tuan-tuan. Orang Johor, orang Negeri Sembilan dan insyaAllah orang Melaka dah tolak PH ni, tuan-tuan. Di Selangor ni kita nak ke kita nak tolak, tuan-tuan? Tolak! Kita tak nak mereka lagi, tuan-tuan. Guru! Hentikan guru! Guru! Hentikan guru! Kami tidak ingin berdosa, guru! Di majlis Yang Berhormat Kak Hajah Halimah YB Dr. Hajah Halimah Ali. YB Halimah Ali ni terror, tuan-tuan. Di Selangor ni tak banyak kita menang, betul, tuan-tuan? Tapi YB Halimah bertanding di Kapar ni dia menang, tuan-tuan. Itu kekuatan YB Dr. Halimah. Sama juga Yang Berhormat Ustaz Nur Najahan, sama. Bertanding di Selangor menang. Tak ramai orang bertanding di Selangor menang. Profesor Dr. Muhammad Ridwanti bin Abdullah, Timbalan Presiden Muafakat Nasional. Datuk Tan Seng Huat, Ketua Bahagian Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Puan Palina Sami Arumugam, Pemangku Ketua DHPP PAS Kawasan Kapar. Dan yang paling penting, para penyumbang sekalian, tuan-tuan. Terima kasih banyak kerana hadir. Saya tak nak berucap panjang, tuan-tuan, sebab malam ini saya amat gembira, tuan-tuan. Kita telah memperolehi kemenangan yang kedua, tuan-tuan. Di Negeri Sembilan. Saya amat sukalah, tuan-tuan. Tak terkira sampai tak tahu apa nak cakap dah. So, kita last count tadi 25 kursi, tuan-tuan. 25 daripada 36 kursi. Dan PH menang 11. Dan 11 kawasan ni memang kita jangka lah. Ini memang kawasan dia. Cuma daripada 11 kawasan tu tak termasuk kawasan Anthony Lok, tuan-tuan. Anthony Lok kalah di Cenah. Anthony Lok kalah di Cenah. Saya memang suka dia kalah di Cenah sebab dia memang kuat cakap besar, tuan-tuan. Betul tak? Dia cakap besar. Lepas itu, dia pula dah campur. Itu hari dia pergi baca Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan, tuan-tuan. Adat istiadat kita, dia pula pergi buat tarifan. Kita bagi ke tidak, tuan-tuan? Tak boleh. Kita bawa isu adat ni, tuan-tuan. Sebab itu, saya kata sebelum ini, saya kata isu adat ini penting. Kepada orang-orang pengundi di Negeri Sembilan, undi Barisan Nasional, Perikatan Nasional untuk kita pertahankan adat. Dan seorang lagi, tuan-tuan. MB Negeri Sembilan, Amin. Semalam pun mereka tabur lagi. So mereka nak tarik pengundi dengan cara tabur. Tapi Alhamdulillah, tuan-tuan. Pengundi-pengundi Negeri Sembilan pun dah pandai-pandai, tuan-tuan. Bila tabur mereka ambil. Tapi undi. Pas. Kita buat macam di Kelantan dulu, tuan-tuan ingat? Arwah Tuan Guru ni Aziz cakap apa? Dia kata dia orang bagi ambil. Betul. Sebab itu duit kita. Tetapi bila undi. Pas. Kali ni undi PAS dan Barisan Nasional lah, tuan-tuan. PAS dan UMNO. Saya ni ex-UMNO. Baru masuk PAS. Sorry saya berucap dia Gombak. Dia orang Ustaz. Dia orang panggil saya Mu'alab ke Ustaz. So, tak apalah. Janji saya masuk PAS. Dan saya
masuk sebagai ahli PAS seumur hidup, tuan-tuan. Dan lepas ini kita nak usahakan untuk penyatuan ummah. Supaya kerjasama antara parti besar orang Melayu yang terbesar di Malaysia adalah PAS sekarang dan UMNO. Selepas ini di Melaka kita akan usahakan, tuan-tuan. Kemenangan 2 kali. So saya rasa kalau kita usahakan di Melaka, insya-Allah kita boleh menang sekali lagi 3-0, tuan-tuan. InsyaAllah. Dan kita teruskan ke PRU, tuan-tuan. PRU, saya dah cerita setahun lepas. Setahun lepas, saya kata di Semenanjung ada 165 kursi. 45 kursi kawasan DAP. Itu kita tak boleh buat apa, tuan-tuan. 40 ke 45. So ada 120 kawasan Melayu. 120 kawasan Melayu di Semenanjung Malaysia. Sekiranya PAS dan UMNO bergabung, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional bergabung, tuan-tuan, 120 kursi ni kita boleh tapau semua, tuan-tuan. Kita boleh menang 120 kursi, tuan-tuan. Di Semenanjung Malaysia je, tak campur Sabah Sarawak. So itulah kekuatan dia, tuan-tuan, bila kita usahakan penyatuan ummah. InsyaAllah selepas ini, kita akan pergi ke Melaka dan kita akan cuba sedaya upaya untuk menang. Harap orang kita tidak complacent dan selepas itu kita usahakan untuk kita menang PRU 16, tuan-tuan. Supaya kita tolaklah Anwar Ibrahim ni, tuan-tuan. Anwar Ibrahim ni dah tak boleh lah. Tuan-tuan nak ke dia jadi PM lagi, tuan-tuan? Tak nak, saya pun tak nak lah. Itu di peringkat persekutuan. Kita dah berjuang di Johor, di Negeri Sembilan dan kemudian Melaka. Tapi saya nak cerita sikit dekat negeri kita ni, tuan-tuan. Negeri kita di Selangor ni, tuan-tuan. Orang Johor, orang Negeri Sembilan dan insyaAllah orang Melaka dah tolak PhD, tuan-tuan. Di Selangor ni kita nak ke kita nak tolak, tuan-tuan? Tolak! Kita tak nak mereka lagi, tuan-tuan. Tadi saya nampak di Negeri Sembilan ada Amir Ladang berucap juga, tuan-tuan. Tuan-tuan kenal Amir Ladang? Amir Ladang, Amir menteri besar kita yang nak buka ladang tu. So kita tak nak lah. Kita tolak Amir Ladang. Tolak ke terima, tuan-tuan? Tolak. Kita tolak Sani Rohingya tu. Tuan-tuan nak terima ke tolak Sani tu, tuan-tuan? Tolak. Kita tolaklah muka-muka ini, tuan-tuan. Semua ini tak boleh pakai. Dan kita kembalikanlah kerajaan penyatuan ummah di negeri Selangor ni, insyaAllah, tuan-tuan. Dan kerajaan penyatuan ummah di Malaysia, insyaAllah pada PRU 16 akan datang. Sekian, tuan-tuan. Saya tak ucap panjang sebab saya tengah kegembiraan juga. So, saya serah balik kepada Tuan Kursi Majlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan. Takbir! Terima kasih.